Siapa yang ada kereta 4x4 macam Mitsubishi Triton ataupun Isuzu D-Max nak tukar jadi motorhome, anda boleh hubungi Odyssey Motorhome. Ni Mitsubishi Triton. Jom kita tengok dalam macam mana. Daripada luar memang smart lah. Nampak tak design dia? Ada orang dalam? Ada. Storage besar betul. Sampai boleh tembus bawah tu. Boleh tahu bateri ke whatever kan. Bahagian belakang ni dia punya toilet. Ni grey water. Ni Mitsubishi Triton nya sama juga, overcap bed. Layout dia lebih kurang sama lah. Overcap bed. Sini ada seat. Boleh tukar jadi katil. Boleh tukar jadi meja makan. Tengah ada sinki dengan induction cooker. Microwave. Pasal aircon kat dalam tengah. Ni mau jadi makan ni boleh lipat ni. Kalau nak jadi meja makan boleh lagi satu. Dia ada dua tempat makan lah. Ni untuk anak lah ceritanya. Untuk dua tingkat untuk anak. Ramai kan? Pusing macam mana? Jabatan dia tu. Oh, ada jabatan dia? Yes, yes. Okey, buka. Ni nak kena pecat dah betul. Macam tu. Seorang pun boleh buat. Dia dah tak minat Lock dah. kat sini. Okey, okey. Yang kecil ya. Ini bolehlah untuk siapa yang ada anak kecil lah. Millennium, generasi millennium. Ada aku mesti lagi. Tak millennium. Sekarang dah. Yes. Okey. Okey, settle. Sekarang cara untuk tukar katil dua tingkat ni kepada meja makan pula. Lipat ni dulu. Okey. Tolak gini. Okey. Pusing gitu. Betul dia dah sampai ni. Alright. Okey. Tekan kat liling sana. Yes, ke bawah. Ni pun. Okey, terus kan. Okey, bawah boleh sangkut. Okey. Toilet macam tadi juga. Oh, lagi dia punya luasan lah. Dia jatuh ke bawah sikit supaya air tak ada melimpah ke sini ya. Yes. Tengok ni design dia. Lain daripada tadi kan sikit. Adalah kelainan sikit. Ni macam biasa. Allah. Yang ni tadi kos nak buat dia berapa tadi? Kalau nak buat, kalau yang baru dalam 2.2 juta 2.2 juta 2.2 something lah. Kalau buy today ada diskaun lah. Hari ni hari Mazil Pancaran ada special harga. 100,000. Ni pun orang Diskaun 100,000. Baik.